Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Kali ni, Manja nak kongsi resepi lauk kampung iaitu pucuk paku masak lemak cili api. Jom masuk dapur. Kali ni Manja ada 2 ikat pucuk paku. Tengok orang jual pucuk paku hijau dan segar kat pasar. Rasa macam sedapnya kalau kita buat masak lemak cili api. Okey, pucuk paku ni tadi kita ambil bahagian pucuk, daun dan juga batangnya yang lembut. Okey, dah siap perisi. Nampak macam banyak kan? Tapi bila dah masak nanti, layu dan kecut. Sekarang dalam blender masukkan 2 ulas bawang besar. Yang ni 1 inci kunyit hidup. Sedikit cili api, kalau siapa suka pedas boleh lebihkan ya. Dan sedikit air. Kita akan kisar sampai halus dan lumat. Alright, dah siap. Okey, atas dapur kita sediakan periuk tapi tak perlu buka api lagi. Kita akan masukkan pucuk paku yang dah kita cuci bersih. Kemudian tuangkan bahan yang kita dah kisar tadi. Sekarang masukkan juga sedikit udang segar. Okey, yang ni serai Manja dah ketuk dan juga daun kunyit. Akhir sekali masukkan sedikit air. Sekarang kita boleh buka api dapur dan kita akan masak sampailah kita nampak pucuk paku ni mula lembut. Bila kita dah nampak pucuk paku kita ni dah mula layu dan lembut, sekarang kita nak masukkan santan segar. Bila masak lemak ni, kita kena gunakan santan yang pekat tau. Barulah nanti kuah dia jadi lemak, pekat dan sedap. Akhir sekali sebelum kita nak tutup api, kita perasakanlah dengan sedikit gula dan juga garam. Sambung masak kacau-kacau lagi. Nampaknya kuah pun dah semakin pekat. Pucuk paku kita pun dah sebati dengan kuah. Boleh tutup api. Panas-panas ni, jom kita hidang. Sebenarnya lauk masak lemak pucuk paku ni memang antara favourite lah Manja. Kadang tak sempat nak tunggu nasi, dah boleh ratah habis semangkuk. Tapi hari ni Manja nak makan dengan nasi putih sebab nasi pun baru je masak. Okey, kita boleh cedok pucuk paku dengan udang tadi dekat nasi. Sebenarnya tak semestinya kita guna udang. Kalau nak guna ikan bilis, udang kering pun boleh juga. Sesekali bila kita makan lauk kampung macam ni, memang sedap sangat ni kalau ada ikan goreng dengan sambal belacan, lagi padu. Jom, jemput makan semua. Memang sedap sangat, manis udang, lemak santan dengan pucuk paku segar, pedas-pedas berlemak macam tu. Memang sedap. Alhamdulillah. Okeylah, itu saja untuk kali ni. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.